forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Panas, mari kita dengar Isham Jalil jawab. Kata Zahid, BN Sasa pertahan semua 20% DUN Melaka. Saya baca detail sedikit. BN berhasrat mempertahankan semua 20% DUN disandangnya pada PRM Melaka akan datang, kata pengurusi Zahid Hamidi. Pertama kita dengar apa kata jawapan daripada Isham Jalil. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Kata, kalau kamu berdegil dan tamak, saya punya pandangan adalah kepimpinan PAS mungkin akan buat keputusan bertanding ajalah semua kursi ataupun di kawasan Melayu. Di kawasan Melayu ada 20 kursi lebih kurang. 20-21 kursi lah lebih kurang macam itu. Ada tadi saya nampak komen ini daripada budak-budak Zahid, budak-budak AMDAP ni lah, yang cakap ada lagi 7 kursi, PAS pergi ambil lah 7 kursi. Ini orang sama ada tertinggal PAS baru keluar 2 ataupun banyak sangat makan lendir di AP kot yang cakap macam ni. Di Melaka itu kursi di AP ada dalam 10, kamu tahu tak? Dalam 7 atau 10 macam itulah. So kalau kamu suruh PAS pergi bertanding 7 kursi tu, UMNO bertanding 21 kursi Barisan Nasional, maksudnya kamu suruh PAS pergi bertanding kursi DAP yang kamu sendiri pun tak nak bertanding kat situ. Kamu faham tak? So kamu pun takut nak bertanding kawasan DAP, kamu nak suruh orang lain pula dah, siapa-siapa PAS ke Perikatan Nasional ke Wawasan pula dah pergi bertanding kursi ni. PRM Melaka lah, saya ingat PRM Melaka ni minggu depan baru saya nak bincang kan. Tapi hari ini ada keluar berita berkenaan dengan Presiden UMNO Zain Hamidi tiba-tiba cakap, dia cakap Gen Z busy. Zahid cakap dia nak bertanding 21 kursi ke apa kan. Saya pun tengah buat something ni sebenarnya. So tak apalah, kita borak-borak sikit sambil-sambil. Ini harap boleh dengar apa yang saya ni kan. Gen Z tak ada hari ni. Gen Z busy. So minggu depan insyaAllah ada Gen Z. Tapi kita cerita sikit pasal PRM Melaka ni lah. Melaka ni tadi Zahid Hamidi kata nak bertanding 21 kursi. Ikut yang mereka menang tahun 2021 masa saya dengan rakan-rakan dan bosku dan Mak Hassan pergi buat PRN dulu lah. Kan saya dah cakap kita menang 21 daripada 28. Zahid tak ada masa tu. Zahid kat Jerman. Dia balik baru entah apa benda dia pakai penangkap tekak. Saya ingat lah. Dia datang masa hari keputusan aja. PRM Melaka tu yang pergi berjuang kat sana, bosku Mak Hassan, saya dengan kakan. Zahid tak ada masa tu. So saya tak tahu dia tahu ke tak lah kan. So masa itu menang, BN menang 21 daripada 28 kursi. So sekarang ni tadi kita dengar lepas Johor, lepas Negeri Sembilan, di Melaka ni dia kata nak bertanding 21 kursi. Itu yang saya cakap. Ini saya kata ini macam sama ada kamu overconfident atau tamak atau memanglah kamu ada 21 kursi, tetapi itu masa PRN 21 tu lain. Satu masa itu ada bosku lepas itu bosku masuk jail, lepas tu keadaan berubah. Masa tu poster boy-nya Sulaiman, Datuk Leman. Lepas itu sekarang ni poster boy Ketua Menteri Melaka Raub. So ada banyak perubahan dekat situ. Dan kerajaan Negeri Melaka sebelum ni AMDAP, sebab kan Raub bekerjasama dengan PH, DAP di Melaka. So ada esko DAP tu, walaupun kadang-kadang dia ni buat wayang lah. Yang ni bergaduh dengan itu konon-kononnya keluar jadi esko, lepas tu masuk balik. Saya pun tak faham lah, dia ni punya wayang kan. Kejap masuk, kejap keluar, kejap yang ni bergaduh, kejap ni. Tapi mereka AMDAP lah, sebab mereka kerajaan Negeri Melaka di bawah Raub ni bekerjasama dengan DAP. So sebab itu saya kata AMDAP ni masih ada. So bila menang di Negeri Sembilan, sekarang dia nak bertanding 21 kursi semula walaupun keadaan dah berubah. So sebab itu minggu lepas Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi dengan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man cakap apa? Mereka kata dalam ucapan, dia kata Melaka ni formula dia lain.
Dan Tuan Ibrahim Tuan Man pun kata apa? Dia kata dalam ucapan beliau berucap sekali dengan saya di Bagan Serai 2-3 hari lepas. So Tuan Ibrahim kata di Melaka ini, kalau tengok keputusan PRU masa tahun 2022, berapa bulan selepas PRN 2021, keadaan berubah. Dan kalau ikut keputusan itu, Barisan Nasional tak menang 21 kursi. Barisan Nasional cuma menang 4 kursi aja, Don. Dia walaupun masa PRU 2022 itu dia tak bertanding, Don lah. Tapi PDM-nya sama, tahap sokongannya sama. Maksudnya bukan tahap sokongan, orangnya lebih kurang sama. So orang yang mengundi di pusat daerah mengundi PDM itu kebanyakannya orang sama lah, di PDM yang sama, cuma dia undi PDM itu satu undi aja, iaitu undi parlimen aja. Tapi orang itu dia yang pergi mengundi. So apa bezanya masa PRN orang yang sama pergi mengundi, lebih kurang sama, di PDM yang sama, di peti undi yang sama, tetapi sokongan mereka berubah. 2021-22 tak sampai berapa bulan aja, dalam berapa bulan je kat situ, setahun ke macam itu, sokongan orang yang sama di peti undi yang sama telah berubah. Dan bila kita kira balik tahap sokongan orang yang sama di peti undi yang sama untuk DUN, Barisan Nasional tak menang 21 DUN, dia menang cuma 4 DUN saja. Dan Perikatan Nasional menang 10 DUN. PH bila pengundi mereka balik, mereka menang 14 DUN. So sebab itu saya cakap, nombor 1 pengiraannya dah lain. Tak boleh ambil yang 21 itu. Zahid dia tahu apa, dia bukan ada masa 21 itu. Ni kan tadi kan budak-budak dia yang buat posting, oh leave it to kepimpinan UMNO. Itu kepimpinan UMNO. Saya bukan ahli UMNO dah, saya ahli PAS, saya ahli biasa PAS. Saya peduli apa dengan leave it to kamu punya kepimpinan kamu. Itu kepimpinan kamu yang tamak nak 21 kursi, itu tamak. Tapi kamu kira betul-betul, silap kira, kamu tersungkur dekat situ. Sebab tahap sokongan orang yang sama di peti undi yang sama di Melaka tidak menyebelahi kamu masa 2022. Kamu cuma menang 4 kursi saja. So amdap ini kamu jangan belagak, jangan ego, jangan tamak lah. Kalau 4 kursi, PN menang 14 kursi, dan PH 10 kursi, dan PH menang 14. So itu tahap sokongan yang paling terkini sekali lah, iaitu 4 tahun lepas. Jangan kira 5 tahun lepas punya. 5 tahun lepas tu dah tak boleh pakai yang kamu menang 21 kursi. So apa kesannya kalau kamu tamak? Kalau kamu tamak, maka kali ini kan kamu tak boleh nak orang kata menggunakan menunggang atau mengharapkan PAS nak orang kata kamu tak boleh nak tunggang-tunggang PAS menyokong kamu di 21 kawasan ni pula. Sebab kalau ikut keputusan PRU, tahap sokongan menyebelahi mereka. Walaupun time tu ada bersatu, betul, tetapi yang bersatu menang di kursi di banyak Melaka itu penyokong-penyokong PAS yang ramai sokong dekat situ. Bersatu pun ada penyokong, tapi penyokong PAS pun ramai. So banyak akak umbi PAS yang menyokong Bersatu di Melaka masa PRU tahun 2022. Sebab itu di Melaka masa PRU 2022 satu parlimen pun UMNO BN tak menang, kalah. Yang menang PAS ada berapa? 2 kursi tak salah saya, di Jasin dan di Tangga Batu kan. Daripada 5 kawasan parlimen di Melaka, 2 PAS menang, UMNO kosong. Kalau ikut dibagi-bagikan ikut DUN pula dah, UMNO cuma ada 4 kursi, iaitu di Asahan, di Air Molek, di Rim dan di Melimau. So yang menang banyak itu 10 adalah Perikatan Nasional. So sebab itu Presiden dan Timbalan Presiden PAS cakap dia kena tengok benda itu masuk dalam pengiraan, kena uning balik. So sebab itu kalau kamu nak 21 dulu kita menang macam ni, nanti kamu bermasalah. Sebab kalau begitu saya tengok nanti because kita dah dapat hint daripada kepimpinan PAS, Presiden dengan Timbalan Presiden dah kata kita kena unding lain, kita kena tengok balik berdasarkan itu. So saya tak rasa orang kata kita akan bagi laluan 21 kursi kepada BN pula kali ini. Kamu orang AMDAP, kamu janganlah anggap
PAS ni macam Pak Sanggup. PAS bukan Pak Sanggup. Saya ahli PAS, saya bukan Pak Sanggup. Buat apa kita nak jadi Pak Sanggup Wak Zahid tu pula? Buat apa? Bukan, di Melaka. PAS ada kekuatan di Melaka. So you have to take that into consideration. Masa PRU 2022 mereka menang 10 kursi, kamu cuma menang 4 kursi. Kursi yang mereka menang lebih banyak daripada kamu. So sebab itulah saya kata, kalau kamu berdegil dan tamak, saya punya pandangan adalah kepimpinan PAS mungkin akan buat keputusan bertanding je lah semua kursi, ataupun di kawasan Melayu. Di kawasan Melayu ada 20 kursi lebih kurang, 20-21 kursi lah lebih kurang macam itu. Ada tadi saya nampak komen ini daripada budak-budak Zahid, budak-budak AMDAP ni lah, yang cakap ada lagi 7 kursi, PAS pergi ambil lah 7 kursi. Ini orang sama ada tertinggal PAS baru keluar gua, ataupun banyak sangat makan lendir DAP kot yang cakap macam ni. Di Melaka itu kursi DAP ada dalam 10, kamu tahu tak? Dalam 7 atau 10 macam itulah. So kalau kamu suruh PAS pergi bertanding 7 kursi tu, UMNO bertanding 21 kursi Barisan Nasional, maksudnya kamu suruh PAS pergi bertanding kursi DAP yang kamu sendiri pun tak nak bertanding kat situ. Kamu faham tak? So kamu pun takut nak bertanding kawasan DAP, kamu nak suruh orang lain pula dah, siapa-siapa PAS ke Perikatan Nasional ke Wawasan pula dah pergi bertanding kursi ni. So kamu pun tak nak bertanding di kawasan DAP. Sebab apa? Sebab itu saya kata tadi, bila itu jadi macam itu, AMDAP sukalah. Sebab AMDAP nak suruh orang lain pula jadi Pak Sanggup bertanding 21 kawasan, kamu bertanding 21 kawasan itu, menyokong kamu. Lepas tu orang itu kamu suruh bertanding kawasan DAP. Sukalah AMDAP macam itu kan. So sebab itu saya cakap, parti-parti lain ini dalam Perikatan Nasional pada saya bukan Pak Sanggup. So kamu tak boleh macam itu, jangan tamak. So kalau kamu tamak, maka apa yang berlaku adalah kepimpinan Perikatan Nasional saya rasa akan bertanding semua kursi. Lepas tu lawan kamu dekat situ, hijau lawan biru lawan merah. So saya dah cakap sebelum ini, PAS tak ada masalah menang kalah. Kalau kamu tengok lagu PAS, apa lagu PAS cakap? Menang kalah bukan alasannya biar syahid ataupun kemenangan. Yang takut kalah geng-geng AMDAP ni yang takut kalah. Kamu takut kalah, PAS tak ada masalah bertanding. Kalau kamu ego sangat, kamu tamak sangat, apa ada masalah? Saya rasa kepimpinan PAS akan letak je lah semua kursi, kita bertanding semua kursi, kalah menang apa ada masalah. Tapi sebab apa? Sebab kamu tamak. Bila kamu tamak, itu akan berlaku. Bila jadi berlaku macam itu, yang untung siapa? PH. Bila undi kita pecah sebab ketamakan kamu, sebab kamu kata dulu dah menang 21 kursi. Dulu Zahid kamu pun tak ada masa kita bertanding 21 kursi tu. Yang menang 21 kursi, kamu kat Jerman, kamu ingat? Yang ada saya, Mak Hassan dengan bosku. Masa tu saya tahulah. So masa itu bukan Raub menteri pun, ketua menteri pun, itu Leman masa itu, Raub pun tak ada. So kali ni dah lain. So, sebab itu ambillah faktor, kira-kira apa yang dicakap oleh Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi dengan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mantu. So kamu ambil pertimbangan itu dan faktorkan dan unding elok-elok balik. Jangan ego, jangan tamak. Sebab kalau kamu tamak, kamu rugi. Silap hari bulan orang undi hijau, tak undi biru, sebab dia tengok kamu apa benda ni, biru ni tamak sangat, undi hijau je lah. Kan? Kamu tahu, saya tak ada masalah. Kalau kamu nak lawan, saya lawan lah. Saya pergi sana, saya dah hijau dah, saya sokong hijau je lah. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Lawan merah dengan biru dekat persekutuan pun dah AMDAP kan, masih AMDAP di persekutuan. Lepas menang je Negeri Sembilan, kamu sendiri cakap kita masih lah bekerjasama dengan PH di persekutuan dengan DAP. Memang kamu AMDAP pun. So kalau Melaka pun kamu nak pergi Solo nak jadi AMDAP, kita tak ada masalah. Hijau Perikatan Nasional, kita lawan lah AMDAP dekat Melaka sampai kita lawan AMDAP di PH ni. Tak ada masalah. Dan orang-orang Melayu tak sokong AMDAP. Kalau kamu pergi Solo sebab kamu ego dan kamu masih bekerjasama dengan PH di peringkat persekutuan, kamu AMDAP lah tu. Maksudnya orang-orang Melayu di Melaka tolak AMDAP ni. Sebab dia konon nak pergi Solo, nak tamak dekat Melaka, lepas tu dia masih nak bekerjasama di persekutuan. So kita lawan AMDAP mantap di Melaka. Tapi kalau mereka mungkin solat istikharah sikit kan, terbuka hati nak unding semula, nak tengok apa yang
Presiden PAS Haji Hadi dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man cakap itu, mereka ambil faktor itu, maka kita unding elok-elok, maka kita boleh menang balik 21 kursi. Apa ada masalah? Kita tinggalkan DAP ni 7 kursi mereka tu je. Tapi kalau kita pecah undi, DAP boleh PH boleh dapat 14 kursi. Silat bulan di certain kawasan dia tambah lagi, diperlukan di Melaka dia 28 dia perlu berapa, 15 kursi aja. So dia dah menang itu 14 kursi. Kalau dia dapat 1-2 kursi lagi, sebab kita pecah undi, sebab kamu orang dalam amdap mantap ni tamak sangat nak bertanding 21 kursi kan, dia cari 1 kursi lagi, dia boleh bentuk kerajaan di Melaka. Dulu dia menang 14 kursi berdasarkan keputusan PRU, kamu tahu. So sebab itu saya cakap, jangan tamak, ambil kira apa yang Presiden dengan timbalan Presiden UMNO cakap, Presiden PAS cakap itu, tengok formula tu baik-baik dan unding, jangan tamak. Sebab at the end of the day, saya tak rasa akaun PAS dengan kepimpinan PAS akan jadi pak sanggup kamu pula dah nak bagi kamu menang 21 kursi. Kita nyokong, nengok aja dah 3 kali pilihan raya dah di Johor, di Negeri Sembilan dan di Melaka pula pun kita asyik nengok nak sokong kamu, kasih kamu menang pula dah kan. Kita pula jadi pak sanggup, padahal di Melaka saya dah cakap sebelum ini, PAS dengan Perikatan Nasional ada kekuatan di Melaka. So bila kita pun ada kekuatan, kamu sekurang-kurangnya kena tengoklah balik kekuatan itu dan unding elok-elok. Jangan tamak. Itu yang saya nak cakap pada geng-geng AMDAP dengan Zahid ni. Sebab saya dan rakan-rakan dalam PAS, kita tak ada masalah lah pergi lawan AMDAP ni. Kalau kamu pergi 21, maksudnya kamu AMDAP tu. Saya akan lawan AMDAP di Melaka. Mak jadi apa? Kalau ditambah, kita lawan je lah AMDAP ni. Dia nak pergi 21 kan kat situ. Dia nak suruh kita jadi pak sanggup sokong dia. Saya tak nak jadi pak sanggup apa. Sebab dia bukan ada sokongan di situ. Kalau ikut keputusan sokongan PRU 2022, dia cuma menang 4 kursi aja. PN ada 10 kursi. Sokongan terhadap Perikatan Nasional di Melaka kuat. Walaupun time tu dia kata ada bersatu, tapi bersatu sekarang ni dah masuk kebanyakan pemimpin bersatu. Bukan kebanyakan lah, saya rasa semua kot pemimpin-pemimpin bersatu di yang dulu tu bersatu dah masuk wawasan. So mereka masih dalam Perikatan Nasional dalam wawasan. So mereka dengan PAS, akaun umbi PAS pun banyak. So sebab itu PN tu kira PN sekarang lah, bukan yang bersatu yang kalah hilang deposit di Negeri Sembilan tu, bukan. Ini bersatu yang dah jadi wawasan. So mereka bersatu yang dah jadi wawasan dengan PAS di Melaka menang 10 kursi kalau ikut keputusan PRU itu lagi. So sebab itu orang UMNO, kamu jangan tamak. Bila tamak nanti kan apa ni orang kata, Allah, saya tengah-tengah hari ni pun dah tekak pun dah apa ni, saya tak minum lagi tuan-tuan. Saya minum sekejap cakap jangan tamak. Unding elok-elok, ambil hint daripada kepimpinan PAS dengan Presiden dengan timbalan Presiden PAS cakap tu. Datuk, saya dengar Haji Tuan Guru Haji Hadi dah cakap, dia kata di Melaka ni lain. So dia dah bagi hint dekat situ. Dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ucapan dia di Bagan Serai dengan saya 2-3 hari lepas, dia sendiri cakap, dia kata di Melaka kalau ikut keputusan PRU, PN menang banyak kursi, dia kata. So maksudnya UMNO jangan tamak, AMDAP lah jangan tamak dan ambil benda itu dalam pengiraan. Dan ini, so kepada adun-adun yang dah jadi adun, lepas tu kena tukar ini, itu kamu, yalah, ini pengorbanan kamu untuk penyatuan ummah lah. Kamu pun jangan tamak lah. Sebab kamu tengok balik, ukur baju di badan balik. Apa ni orang kata, itu Raub ada cakap, dia kata dia nak ukur baju di badan. Elok kan. Ketua Menteri Melaka Datuk Raub ukur baju di badan dan suruh yang adun-adun tu ukur baju di badan ikut keputusan PRU 2022. Tengok macam mana. Kalau pecah undi, siapa yang untung. Kita tak nak menguntungkan PH, kecuali kamu ni AMDAP. Kalau kamu AMDAP lain lah. Kalau kamu bertanding 21 kursi dan kepimpinan PAS membuat keputusan untuk kita pun letak semua 28 kursi dengan wawasan sekali dekat situ, kita pergi lawan AMDAP lah dekat Melaka. Apa ada masalah kan? Okey, lagi orang Melaka lawan AMDAP tamak. Yalah, ini saya cakap awal sebab saya tahu Zahid tadi buat dia buat statement macam itu. So kepimpinan PAS tak buat statement lah. Saya ingat sebab dia orang ni gentleman, dia bergalus dengan PAS.
saya ni ahli PAS biasa. So saya bolehlah bercakap, tak ada masalah. Ahli PAS biasa macam ahli UMNO biasalah. Ahli UMNO biasa, kita dulu kan cakap aje lah, apa benda masalah, siapa boleh tutup mulut kita. Ahli UMNO itulah kecantikan politik ini. Orang daripada akar umbi boleh cakap apa, boleh maki kalau kepimpinan buat salah, kita marah aje lah. So saya ahli biasa PAS. So saya pun cakap lah untuk on behalf of ahli biasa PAS lah. Kepimpinan PAS. Tapi apa yang saya nampak, kepimpinan PAS, Presiden dengan Timbalan Presiden PAS dah bagi hint dekat situ. Saya pun dah berucap satu pentas dengan mereka, dengan Timbalan Presiden PAS di Bagan Serai 2-3 hari lepas. Itu yang dia cakap. So kepimpinan UMNO perlu ambil hint lah. Kepimpinan AMDAP lah, saya ingat UMNO tahu, UMNO nak bekerjasama. Di bawah dia nak bekerjasama sebab kita nak menang 20 lebih kursi di Melaka. Tapi kalau kamu tamak bertanding 21 kursi, kita pun bertanding semua banyak kursi, pecah undi, PH yang menang, AMDAP suka. So di Melaka kalau kamu bertanding 21 kursi, saya akan turun, saya akan lawan kamu AMDAP. Faham? Okey. Okey, saya baca detail lagi. Bagaimanapun beliau berkata gabungan itu terbuka mengadakan persamaan dengan mana-mana pihak termasuk PN seperti dilakukan di pada PN Negeri Sembilan. Daripada 28 kerusi DUN di Melaka, Ketua Menteri selaku pengerusi BM Melaka Rauf Yusof memaklumkan kepada saya beliau berazam untuk mempatahkan seluruh 20 kerusi DUN yang dimenangi itu. Pasti akan ada musyawarah antara semua pihak. Dan seperti dinyatakan Rauf, beliau sangat terbuka. Kalau tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.